Guys, hari ni ada akak daripada Batu Pahat. Dia nak makan king crab seorang. Besar-besar bas macam ni. Alaska king crab biru ni, ini bukan saiz kecil. Ini saiz mega. Mega Mato, Rahmat Mega, Mega Decepticon, Mega Big Win. Mega pun saya tak sebut, kasih komen. Okey guys, ini harga 498, dapat 2 nasi lemak. Harga terbaik, harga champion. Kalau orang kata mahal, korang pergi cari ketam biru ni kalau ada. Saya seorang je ada. Tapi sebelum tu tengok berapa ramai orang kat kedai saya. Boleh tengok ramai ke tidak. Kita ke depan, mari. Oh, meriah penuh Saya nak ucap terima kasih kepada seluruh warga Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia yang sudi berkunjung ke restoran saya ya. Okey, jom. Mari. Alhamdulillah ni kali yang ketiga saya datang. Ya. Mula-mula king crab, lepas tu second baru bulan 12 kan? Bulan 12 baru lagi lah. Baru lagi. Lepas tu ni saya ajak mak ayah saya sekali. So far dia punya nasi best. Yep. Dia punya sambal pun terbaik. Sambal semua okey. Okey, terbaik. Okey, king crab hari ni abang order berapa? 2. Baik bang. So macam mana bang? Ceritakan sikit bang. Kita nak tengok abang mukbang king crab saya lah, boleh? Okey, kita tengok abang mukbang ah. Jom. Ni dah siap kopek ah. Dah siap kopek. Ambil besar sikit lah bang. Ambil besar sikit. Paling besar. Tu dia. Tunjuk dekat kamera. Okey. Dia tak kering ah, dia lembut. Kering. Dia cukup masak. Cukup masak. Sebab saya selalu pergi KL, saya pergi DJB juga ada lah. 2-3 tempat. So far kat sini alhamdulillah dia the best ah. Juicy. Ya, baik. Tengok. Lembut. Pasal experience saya jual king crab, ini yang tak pernah ada orang komplain. Ini the best king crab. Kadang-kadang yang seekor-seekor tu kadang dia kering. Betul. Yang ini okey. Yang ini pasal dia senang kata premium punya lah ni. Start daripada 3-4 tahun lepas, memang kita ada cari king crab kat KL. Memang macam saya dengan wife memang selalu berjalan. Ya. Cari apa? Carinya king crab, tapi so far ni yang kita ni yang paling juicy lah. Juicy, yes. Lepas tu ni untuk apa abang punya pengetahuan ni kan, dia punya badan rasa lain tau. Dia punya kaki rasa lain, badan rasa lain. Nanti boleh selamat menjumpa bang Okey, terima kasih daripada Batu Pahat. Family daripada Batu Pahat. Okey bang, Assalamualaikum. Salam. Tadi saya nampak king crab, sekarang dah tinggal potong-potong lah semua king crab saya. Okey bang, Taiping mana? Perak. Saya Pak Sam Taiping, Perak. Okey, kita tanya orang Perak macam mana makan nasi lemak dengan sambal saya. Alhamdulillah super okey Sambal semua, nasi lemak. King crab dia macam mana? Terbaik Terbaik Akak makan semua okey Baik Terima kasih orang Perak. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Daripada Negeri Sembilan. Daripada Negeri Sembilan tu dia jauhnya. Jauh kerana king crab, lobster sanggup datang. Okey bang, king crab saya macam mana? Rasa daging dia semua, nasi lemak dan semua. Okey, tak ada. Okeylah, mantap lah. Cukup rasa Cukup rasa semua. Cuma baik. Tak habis kulit dia tak habis. Oh, baik. Kalau boleh makan kulit dah makan bang Betul. Baik, terima kasih.